Babak 1 dalam kelas. Bangun. Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam semua. Semua boleh duduk. Terima kasih, cikgu. Siapa tahu apa makna merdeka? Merdeka tu cuti lah, cikgu. Best sebab tak payah sekolah. Betul juga tu. Kita orang suka cuti. Jangan main-main. Merdeka tu maksudnya bebas daripada penjajah. Kecoh lah. Babak 2 perbincangan dalam kelas. Apa yang cikgu tulis tu korang? Tahu. Korang tahu tak? Merdeka dah 68 tahun. Tapi cikgu, kalau kita dah lama merdeka, kenapa kita masih sambut lagi? Supaya kita tak lupa pengorbanan pejuang dahulu. Mereka sanggup berkorban nyawa demi negara. Betul. Kalau tak merdeka, kita tak dapat belajar dengan aman. Kita mungkin tak boleh guna bahasa kita sendiri tahu. Aduh, kalau macam tu susahlah saya nak main TikTok. Tapi apa kaitan dengan TikTok? Babak 3 Nurul dapat keinsafan. Oh, patutlah kita kena hargai. Kalau tidak, semua benda takkan sama. Mereka ni bukan sekadar cuti. Mereka ni tanggungjawab kita untuk belajar rajin-rajin, jaga perpaduan dan sayang tanah air. Bagus Mia, itu baru semangat merdeka. Kesimpulannya, kita perlulah menghargai kemerdekaan kerana ia adalah hasil pengorbanan pejuang bangsa yang berjuang tanpa mengenal penat lelah demi tanah air tercinta. Dengan menghargai kemerdekaan, kita dapat mengekalkan keamanan, keharmonian dan kemajuan negara. Kemerdekaan bukan sahaja bebas daripada penjajah, tetapi ia juga membuka peluang untuk membina jati diri bangsa, mengamalkan nilai perpaduan dan memastikan generasi akan datang terus menikmati kebebasan. Sekian, terima kasih. Aku bertahan sepenuh jiwa dan raga.